Kebanyakan penyakit kita dia akan start dengan bacaan darah yang rendah. So jadi sebelum simptom ada, dia akan tunjuk dulu perubahan dekat bacaan darah. Simptom tu dia boleh develop over time dalam masa 5 hingga 10 tahun. Dia perlahan-lahan. So badan pesakit kita dia dah biasa dengan simptom tu. Dia hampir labelkan simptom tu sebagai normal. Sebab tu patient kita kadang-kadang dia tak tahu pun ada simptom. Patient yang ada chronic leukemia selalunya datang tanpa ada apa-apa simptom. Selalunya kita detect masa kita buat screening. Zaman kita sekarang ni lah zaman moden di mana kalau boleh kita nak settle the problem before problem tu sampai ke permukaan. Darah kita ni ialah salah satu teknologi di mana kita boleh check dia dan dia boleh beri indikasi yang sangat-sangat strong sama ada problem ke tak. Katakanlah dia orang tak buat, dia orang akan sampai juga ke hospital, mungkin lambat ataupun sudah ada komplikasi. Sebab tu ujian darah tu sangat penting. Semua orang just pergi cek darah di KPJ.